Asbab 1 dinar, hari ni dah ada simpanan lebih RM2,000. Saya nak kongsikan dengan tuan-puan feedback daripada seorang penyimpan emas bawah bimbingan saya. Beliau ni tuan-puan seorang anak muda yang sangat susah menyimpan, sangat boros. Tapi bila kenal simpanan emas, beliau dah berjaya mulakan simpanan pertama. Beliau dapatkan item 1 dinar macam dekat tangan saya ni tuan-puan dengan menggunakan kaedah EPP, Easy Payment Purchase. Di mana beliau gunakan kaedah bayaran bulanan selama 10 bulan. Lepas dah habis bayar, Public Gold terus postkan 1 dinar ni ke tangan beliau. Yang menariknya, masa beliau lock harga 1 dinar ni tuan-puan, nilainya sekitar RM1,900. Hari ni, beliau dah dapat keuntungan sekitar RM500 setelah tolak dengan nilai spread. Sebab itulah tuan-puan, kalau kata nak berjaya dalam simpanan, pertama, kena paksa diri menyimpan. Kedua, simpan di tempat yang bagi kita kesan emosi supaya kita lebih semangat untuk menyimpan. Jadi untuk tuan-puan yang ada masalah membina simpanan, nak saya bantu mulakan simpanan dalam bentuk emas, boleh isi bet biru dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ni, jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.